Kotak ini kelihatan biasa, tetapi ia boleh merompak ban kerana ia mengandungi pemotong laser. Tunggu sehingga ban tutup pada pukul 5. Pukul 5.20 lampu padam. Ia bermula tepat pada masanya. Menembak dua laser, cairkan dinding keluri peti besi dan ditutup tepat pada masanya pada pukul 5.37:21. Mengapa masa dikira begitu tepat? Kerana itu satu-satunya cara untuk memastikan plet keluri dapat dicairkan sepenuhnya. Laser tidak akan mencetuskan rangkaian penggera di luar plet keluri. Kemudian Deborah segera menanggalkan penutup lurang berhampiran ban itu. Masuk ke dalam pembetung. Ikut pipe sehingga ke bahagian bawah ban. Gunakan mata gerudi 3 serampang khas untuk menggerudi bulatan ke dalam dinding luar peti besi. Tarik simen semula. Justeru. Kedua-dua dinding luar dan dalam dibuka. Yang tinggal hanyalah jaring besi di tengah. Jaring besi ini akan membunyikan penggera setiap kali ia disentuh. Tetapi dia belik langsung tidak panik. Dia mengambil pipe keluri. Teruskan melalui lubang kecil di tengah-tengah jaringan besi. Kemudian letakkan beberapa titik aset pada kunci peti besi. Cepat terkakis. Kemudian dia membuka pipe saliran di belakangnya. Air memancar keluar. Dia mengambil kesempatan untuk menukar peralatan menyelam. Tunggu sehingga air sampai ke pagar kawat berduri. Penggera berbunyi serta-merta. Pengawal keselamatan mendengar bunyi bising. Semak pemantauan dengan cepat. Dilihat bilik kebal itu penuh dengan air. Difikirkan ia adalah paip air yang pecah. Matikan sahaja penggera. Kemudian laporkan kepada pengurus secara santai. Panggil bomba sekali lagi. Untuk menangguhkan ketibaan pengurus. Debelik masih dalam perjalanan. Tangan dan kaki digerakkan. Memaksanya berkeliling. Kerana hanya pengurus yang mempunyai kunci bilik kebal. Tiada orang lain yang mempunyai kunci. Saya hanya mampu merenung keluar. Pada masa ini, paras air menimpa Suis dan menyebabkan litar pintas. Memantau skrin hitam seketika. Sudah tiba masanya untuk bergerak. Debrick menyelinap masuk ke dalam bilik kebal. Cari peti besi menteri. Buka pintu dengan mudah. Berjaya memperolehi barang kemas bernilai ratusan juta. Tetapi apabila dia sudah bersedia untuk keluar, barulah saya sedar mereka dikepung polis di luar. Ternyata Sheriff meneruskan siasatan. Akan tahu tidak lama lagi, peguam negara mempunyai kekayaan tersembunyi dalam peti besi bank. Tetapi kemudian satu lagi kemalangan berlaku di perbendaharaan. Ini pastinya bukan satu kebetulan. Satu-satunya kemungkinan, ia adalah Debelik yang datang untuk mencuri perbendaharaan. Jadi dia dengan tegas menghantar sejumlah besar tentera ke bank. Dia juga dengan teliti menghantar 2 orang untuk mengawasi pembetung. Debelik telah mengira segala-galanya. Saya tidak sangka polis bertindak secepat ini. Nasib baik, saya mendapat sokongan Hiaoi. Dia menurunkan pengawal itu. Debon dapat melarikan diri serta-merta. Dia fikir dia selamat. Tetapi sarjan polis tiba-tiba muncul, tembak dia di bahu. Pada ketika ini, Debelik seperti perasan sesuatu. Dia memimpin sarjan ke hadapan sedikit. Kemudian Hiaoi muncul dari air, tumbangkan Sheriff dengan satu kayu. Debelik mengambil kesempatan untuk merampas pistol itu. Tetapi